Walaupun harga dia tak sampai pun RM10, tapi power. Bahagian depan ni dia ada paparan digital. Yang ni kapasiti bateri dia. Okey, ni 3, kelajuan 3, kelajuan 4, kelajuan 5. Okey, kipas ni dia ada 5 kelajuan, daripada 1 hingga 5. Ini nombor 1. Okey, ni nombor 2. Okey, ni nombor 3. Okey, ni nombor 4. Okey, dah akhir sekali nombor 5. So kipas ni dia datangkan sekali dengan layar untuk pakai dekat sini lah. So yang ni boleh pusing. Macam ni. So senang lah. Kita tak payah pegang. Dia ada kipas dekat muka. Selain daripada tu, dia juga ada bagi base ni. So yang ni senang lah. Kita boleh letak atas meja. Sama ada tempat kita kerja ke, tempat belajar anak sekolah ke. Di samping tu, dia juga ada tempat untuk tak telefon. Kita boleh letak dekat sini lah. Dia punya kepala ni boleh pusing 90 darjah. Boleh pusing. Lepas tu di belakang ni ada USB-C untuk charging. Bateri ni adalah 3000 mAh. Kalau ikut seller, dia boleh guna 5 hingga 7 jam lah tengok kelajuan. Okay, yang ni dia bagi juga satu aromaterapi ni. Cara dia pusing ni. Pusing. Lepas tu dekat slot belakang ni, just masukkan ni lah. Masukkan dekat sini. Oh, wangi. Yang ni memang sangat sesuai lah untuk musim sekarang ni, musim panas. So anak-anak dekat sekolah kan panas, pergi bersukan, pergi kafar. So at least kalau ada kipas yang macam ni, bantu dia orang lah untuk mengurangkan panas dan mengelakkan demam lah. So seperti biasa, kalau korang berminat untuk dapatkan kipas mini ni yang mampu milik, seperti biasa, link dekat komen bawah ataupun di bio profile saya. Okay, bye-bye.